Siapa? Ni bang, saya bagi burger croissant. Oh, burger. Nak bagi tadi semua yang anda ada customer punya. Oh, ya kan. Bagi bagi kelas bang. Okey, terima kasih. Ni jauh abang ni jogging ni. Main tak burger tu. Okey, semua boleh support abang ni ya. Yang punya telinga lama tak tahu. Besok. Biru satu. Plastik biru satu. Dari tadi ni. Abang main tinggal semua dah tinggal. Woi, dia naga lagi senang oh. Plastik cemel sudah. Ya yang ni kan ayak tu gladium. Ais kau. Ya. Mantap. Abang yang pergi pasal TV tu kan? Ali budak tak ni. Weh, apa bosok ke tak ni? Orang ni. Ha? Panggil orang. Oh, panggil orang. Habis dah cik ni. Alung kacau. Habis. Mak awal bukan boleh makan lagi. Oh. Periuk tungging ah. Oh Allah, depa tungging periuk ah. Dik, ada sengit dik? Ha? Ayak sengit. sengit. Kita ada sengit, kita ada RM2. Ada sengit dah, RM2 dah tu dia. Kedai kat belakang ni yang kedai nasi campur warisan resepi ibu. Oh belakang ni. Ya. Warisan resepi ibu insya-Allah. Bukit Merah Sekat ni yang tabak marah ada kat sini ya. Tu. Nampak abang ni siap bagi bantu je tu. Kami ada air coklat. Ni depan ni ada air coklat aiskrim. Tu nampak. Tu. Isi ke tak ni? Tak ada. Tak ada isi ah. Oh Allah. Niatkan ada isi dah. Hampa raya ni. Hari ni kita lelang agak 3 kita 10. 3.10. Ni. 3.10. Satu parit 3.10 abang ni lelang ah tu. Nampak. Ni dia. Hari Rabu bang ladies night. Dah. Ni. Ini dah kita lelang Isnin. Ada Isnin. Okey, ni kita boleh tengok ayam gunting. Siap bungkus siap bang. Kita gunting siap-siap customer mai. Customer pilih saja nak yang mana. Senang weh. RM5 Ni ada, siap. RM10 ada, spicy original pun ada. Tu. Senang spicy dah. Dekat sini ayam gunting. Ya, ni. Okey guys, sini kita ada ayam bakar. Ni ayam bakar asam boy. Masuk ayam bakar asam boy tu je lah. Dia ada asam boy apa? Dia potong-potong buat asam boy. Dia punya kuah bang. Dia buat padu bang. Kalau cerai mai abang kita ganti balik besok. Tu dia abang ni abang cerai ganti balik ni. Apa ingat muka abang ni ni. Apa main percaya kat abang ni. Dekat betul-betul pintu masuk masjid bang. Ayam tu pun kita mesin sini bang. Kita tak nak mesin simpan kat rumah besok jual tak nak. Mesin fresh ni lah. Ni satu lelong 3.10 petang-petang ni lelong 3.10 ni petang-petang ni kita 3.10. Oh dia lari loh. Dia lari betul. Hangpa bagilah ayak bungkui jaga jalan. Dak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, sekarang ni jam lebih kurang pukul 6 lebih dah. Pi mai singgah dekat Bazar Ramadan Semanggui. Ni Semanggui. Hampa ada request kat Fit nak tengok Bazar Ramadan Semanggui. Jadi Fit mai ke Bazar Ramadan Semanggui lah. Bazar Ramadan ni betul-betul dekat depan masjid. Betul-betul depan masjid, dekat corner. Dekat corner tajam tu. Dekat corner tajam. Fit tengok orang ramai juga tapi bazar taklah besar sangat. Boleh kan untuk penduduk sekitar sini mai kalau hampa lalu-lalu kat sini pun boleh lah nak singgahan. Tapi apa benda yang ada jual Fit tak pasti. Jadi jom kita pergi tengok kan. Let's go kan. Sebelum tu jangan lupa bantu Fit dengan like, komen and subscribe. Okey kan, ni keadaan Bazar Ramadan Semanggui tu hampa tengok ni. Dia betul-betul kat simpang 3 ni. Lepas tu ada corner kat situ. Lepas tu ni masjid. Ni masjid. Lepas tu ada loji. Loji atas ni ada loji. Ni hampa tengok ni. Ni Fit dengan baby. Kena pegang tangan dia sebab apa. Sini kita tengok kereta kena air pun banyak kan. Semua sebab apa bazar ni betul-betul tepi jalan. Dengan baby makan cekelak. Tu okey kat situ Fit tengok ada orang berniaga tu kat kedai tu. Nasi kerabu apa semua tu. Ada nasi kerabu dengan kuih-kuih. Lepas tu depan ni ada juga orang jual kuih ni. Yang ni baby Fit kena bagi bot pegang sat. Okey. Sini Fit tengok ada orang jual kuih, lepas tu bubuk, kanji. Ni. Dua-dua ni ya. Tu. Ni rebus pun ada. Tu. Tu apa ni? Sardin kari pak.
Ya. Bukan kaipat ni apa kau? Bukan. Tu roti ikan pau. Pau sardin goreng, pau goreng sardin. Ha tu. Kacang tu, ada kacang. Lepas tu kat depan ni kita tengok ada laksam. Ha ni. Abang ni ada jual laksam. Laksam RM3.50 weh laksam. Kuih-kuih RM2 je. Sini kuih RM2 lah. RM2 saja. RM2 boleh pilih. Semua RM2 bang. RM2 semua. Semua RM2 tu. Ada bunga api ada, sari bunga api. Lepas tu macam ni. Ada buah apple. Buah apple air satu RM3.25 weh. Satu RM3.25 tu. Murah. Dadih putih. Laksa Penang. Sambal belacan ada je weh. Sambal belacan padu. Ni buat sendiri ke bang? Sambal belacan padu bang. Ya. Jom. Sambal belacan macam kedai siam punya ke kita punya? Kita punya. Ni sambal belacan sat lagi kita boleh main singgah kat bang ni. Ya bang. Okey, ni fit jalan ni. Okey, depan ni fit tengok ada abang ni sama ada. Dik tak berniaga ke habis dah? Habis dah. Weh habis. Aku ingatkan depa tak berniaga. Punam habis dah. Tu dia. Ni jual apa ni? Nasi goreng ayam yang penyet. Nasi goreng ayam dengan ayam penyet. Apa start jual pukul tengah hari bah? Ni habis ni. Hampa nak Ayam kelapa. ya, tinggal ayat kelapa. Jadi hampa nak makan nasi apa kena mai awal kat depan ni. Pukul 6 lebih sikit pun dah habis dah. Ni. Sini Awal start pukul 3 lah. pukul 3. Ya, pukul 3 lepas tu tengah pukul 12. Lepas tu ni ayak. Ayak tu kelapa sebiji dah, kelapa lemon. Tu boleh tengok lepas tu ayak tebu mah tu. Ni. Tebu RM6 ni, ori manis punya. Tu. Alah pahit RM5 je, manis RM6. Main sikit. Teh ah. Ya. Tu. Lepas tu sudah fit ni ada lagi orang jual makaroni apa semua ni betul. Tapi fit nak jalan ke depan tu lagi fit patah balik. Fit mai kat tu. Tu. Okey kat sini pun habis dah. Ni bihu daging. Ini satu sawangan juga. Satu dekat Penang. Habis. Satu dekat Ketau satu. Kita buka juga. Habis dah kat cik ni. Sawangan. Okey, nasi kat dalam. Alung kacang. Habis. Mai awal bukan boleh makan lagi. Habis dah. Yuk, periuk tungi ya. Allah depa tungi periuk. Ni alung kocau. Alung kocau. Jadi alung sup tulang besar. Ni apa nak rasa alung sup ni boleh. Alung kocau boleh mai sini. Dia duduk kat sini. Sup urat keting pun ada. Sebab apa? Dia sebulan sekali, setahun sekali lah nak rasa. Setahun sekali lah. Bulan Ramadan tu. Habis dah. Customer pun duduk main tanya hari tu. Chinese. Ni kalau customer Chinese pun ada main try. Memang ni. Okey pun boleh menyandak. Okey Okey Bi. Terima kasih. Okey sama. Lepas ni Bi tengok ni. Selamat sambut hari raya nanti. Ya selamat puasa, selamat hari raya. Okey depan ni Bi tengok ada teh ais RM1 RM2. Ya betul. Dik, ada RM1 dik? Ayak RM1. RM1. Kita ada RM1, kita ada RM2. Ada RM1 dah, RM2 dah tu dia. Ui, RM1 RM2 dah. 15 Pro Max abang. 17. Tu. Apa tengok tu. Badu cicah RM1. RM2 ayak. Dah ni semua RM1 tu je RM1 lah semua ni. Ni kalau hampa jual pukul 12 tadi habis dah. Niaga bulan puasa. Bulan puasa lah. Hampa start pukul 12 patut Pukul 12 sat air ni. Kami pukul 2 pun dah ramai lah. Kami pukul 2 pun dah ramai dah. Ni kalau pukul 12 ni member hang semua. Jual lebih Okey Haizia betul ni. Air RM1 RM2 adik dia ni. Ni semua geng-geng budak-budak. Apa mai support budak-budak muda ni. Seronok tengok. Depa rajin usaha jadi negara bulan puasa lah. Tu. Air nata dah sojo tincau dah macam-macam ni. Tu. RM1 RM2 air depa weh. Paling murah setakat ni RM1. RM1. Apa nak cari mana RM1 ayam. Okey, sebelah ni Fit tengok ada lauk. Ni. Ada hati limpa. Lepas tu ikan ada, ikan pari ada semua dah. Ni. Yang ni RM9. Keli. Hari ni keli. Tu keli. Lepas tu apa tengok tu. Tu banyak ni. Banyak. Okay, lepas tu kat depan dia ada lagi ikan pari. Ni ikan pari asam pedas ikan pari patin terpoyok RM6 start daripada RM6 dan kat atas tu. Puyuh ada. Banyak yang dah habis ni. Apa boleh main cari ni. Kat adik ni.
Banyak weh lauk depa. Kami dah Ah, tu. kedai awak, kedai. Kedai kat mana? Kedai kat belakang ni yang kedai nasi campur warisan resepi ibu. Oh belakang ni. Ya. Warisan resepi ibu. InsyaAllah. Ada masa kita singgah nanti lepas raya. Yang ni je. Okey guys, kat sini Fik tengok ada Syah murtabak ayam daging RM5. Roti bom RM3 tu. Ya dia mendapat dia ayam Tu ayam daging RM5 ni. Pemain support abang kita ni. Roti bom ada. Roti tisu ada bang? tisu. Ha? Tak ada. Ni roti tisu tak ada. Baru nak Ayam dengan daging. baru nak request nak buat panjang bang. Mungkui, buat panjang mungkui. Kemas. Dia apa boleh support abang ni. Dia depa punya murtabak ayam daging. Udang habis udang. Udah dia. Udang habis. Depa main cari sungguh. Udang. Ni. Bukit Dia Merah pemain sekat ni yang tabak marah ada kat sini ya. Tu. Nampak abang ni siap lagi bantu je tu. Ini sama. Okey guys, sebelah ni Fik tengok ada roti kurasan. Ni roti kurasan. Ni burger goreng kurasan. Daging ayam. Tu. Daging ada ayam ada bang. Bila Sekali masuk dalam minggu tu. Dah sekali minci ni. Rangup di luar sedap di dalam bang. Tu je. Memang rangup bang. Sampai sahur rangup bang. Ni apa? Dia inti dia, kau tengok ke depan bang, inti dia. Bawah Ya. gambar depan. Ni. Gambar depan bang. Gambar depan ni memang original gambar roti kat sini tu tengok ni. Gambar dia memang original. Lepas tu apa tengok ada nombor telefon kalau apa nak order, nak tempah ke apa pun boleh. Ni. Lepas tu apa tengok ni. Harga je RM4.5. Lepas tu ada lagi set kentang apa semua. RM4.5 tu. Tengok. Tu je. Dia ada sayur, daging, mayonis, sos. Mayonis sos. Ayam ada, daging ada. Yang cheese pun ada bang. Yang cheese mana? Kalau Kentang, bang. ya. Tengok set kentang lepas tu tengok ni. Ni apa? Ayam. Yang ni daging bang. Yang ni ayam. Daging ayam. Ni. Apa tengok ni? Dia punya harga apa semua. Sebelah ni ada ikan giling. Ni ikan giling. Sekok pun dia ikan giling. Lekok RM5 bang. Sekok RM5 tu keli bakar ni. Nampak ni. Ekor RM5. Ekor RM5. Panas-panas. Menarik ni Ekor keli RM5. bakar. Cencak caru sumbat ada. Tu. Ikan cencaru ada. Cencaru sumbat. Ekor RM5. Sekor RM5. Syok ni meh ni meriah. Ni pun syok. Si kalau mai meriah ni syok kan. Lepas tu ada nasi tomato ada. Lepas tu ada caru RM5 tau. Caru. Siap sumbat ada yang asam ni. Ni. Abang ni kata caru sumbat ni pun RM5 ni. Tu. Murah weh tu. Okey, sebelah ni ada lauk-lauk sikit. Ada lauk-lauk dengan ni. Dik ni apa nama dia? Pecai. Ni. Kuah padu pecai. Lepas tu ada lauk. Kita tengok ada tom yam, ada gulai daging semua ni. Tu. Okey guys, kat sebelah ni Fik tengok ada abang ni. Ni. ABC. Ais batu campur lain cikang. Ayak buah. Ayak buah blend ni bang. RM4 sebungkus. ABC pun RM4 bang. RM4 dan cinta ayam buah RM4 tadi. Ayak buah semua RM4 ni. Murah-murah. Murah-murah kat abang ni. Ni. Tu. Lepas tu kat sini yang tengok ni. Si kandu ada RM5 6 ketik tu. Si kandu strawberry, nanas, kacang tu. Lepas tu ada burger. Burger ayam daging. Tu. Banyak ni. Okey guys. Ni. Fik tengok tadi ikut luar tau. Rupa-rupanya ni masjid ni. Masjid ni depan ni ada depa pakai duk cuti. Lepas tu dalam ni ada lagi. Kat dalam ni dia tersembunyi kat belakang ni. Ni. Fik tak kena masuk juga tengok apa yang ada kan. Okey, depan ni Fik tengok ada abang ni jual cendol. Ni cendol. Tu je. Ui, plastik besar pun tau. Besar sekali. RM6. RM6 kecil RM3 tu. Nak puas hati ambil besar ni. Tu. Puas hati ambil besar. Ni kat abang ni. Bang. Kedai dia buka awak tu. Ya, kedai baru buka. Baru buka setelah untuk buka pasar. Buka pasar pukul 6 lebih ni. Tu kedai belakang ni dah baru buka. Lepas tu sini Fik tengok cuti. Mungkin depa akan start 1 atau 2 hari lagi ni. Minggu akhir ni. Ni. Lepas tu Fik tengok sini ada wonton goreng Abang Misai. Ni keadaan suasana tengok. Tu. Okey kat sini Fik tengok ada wonton goreng ni. Wonton goreng 10 biji RM2.
Okey, sebelah ni ada soya. Soya panas warisan RM4. Lepas tu ada ayak ni. Oh ni. 3.10 je bang. 3.10. Oh ni. Boleh campur-campur. Boleh campur. Campur dengan soya boleh tak? Ya, 3.10. Wang paket member beli lah. Oh. Pandai apa berniaga weh. So member apa awak beli? Okey kan, kat sini ada bakso murtabak ni. Ayam daging RM5 bakso. Ni murtabak bakso. Oh tu dia. Bakso punya murtabak. Berapa tahun abang tu buat murtabak tu? 29 tahun. Oh tu dia. Maksud kali ni 29 tahun. Tu dia 29 tahun dah. Oh tu. Buat murtabak tu. Minat abang. Dia buat kacau. Abang yang pergi pasal TV tu kan? Ni budak-budak ni. Weh, apa besar ke tak ni? Orang ni. Ha? Panggil orang. Oh, panggil orang. Oh, tak ada. Oh, Mampus. tak keri tekok ke dah bagi basah sikit. Memang basah hari. Adik weh, adik-adik ni weh, jumpa dia. Ni ayak. Yang mana ni semua ada. Yang mana ni abang? Taufik Fik 3889. Dua-dua dah. Masuk YouTube penuh. YouTube penuh masuk YouTube. Ni betul ni ayak ni bang. Taufik Fik 3889. Terima kasih bang, saya support. Okey, ni. Okey, semua boleh support abang ni ya. Yang punya telinga apa tak tahu. Besar. Biru. Dari tadi ni. Woi, dia naga lagi senang kau. Plastik cemen sebelah. Ya yang ni kan ayak tu gladium. Ais kau. Ya. Bang tengok dah. Saya tengok lah bang tu saya support tu. Tu. Okey, nasi ayam ada semua ada tu. Tu kat kok ni, tengok kuih-kuih ada. Banyak weh. Tu. Okey, tengok ni. Banyak weh macam-macam kuih dah. Popiah basah pun ada sini. Lepas tu soya panas pun ada semua dah. Okey guys, kat sebelah ni Fik tengok ni. Ni ada sambal keli. Oh tu sambal keli habis dah. Tiga sekok ni RM5 lah. Sambal keli cencaru sumbat dengan sotong. Ni. Kakak ni. Ni. Kakak ni kok ni semua duduk belah dalam. Hampa kena masuk belah dalam. Fik mula-mula tak tahu kata ada belah dalam. Ingatkan luar saja. Bila kita mic baru tahu belah dalam. Okey, sebelah ni pun ada lagi lauk-lauk. Ni. Lauk-lauk ni tengok ada gulai daging, ikan keli. Tu lepas tu ayam masak kicap apa semua tu. Tengok weh. Tu. Apa boleh. Jom, kita nak jalan lagi sebab apa takut sekali depan tutup. Takut depan tutup kan. Tak dan nak ambil gamak semua. Okey, kat kok ni ada. Ni lauk-lauk ah. Okey, ni kita ada apa nama kabu mangga. Kabu mangga. Ni kabu kacang apa? Kacang botol. Lepas tu masak lemak pucuk paku. Tempe. Tu nampak. Lepas tu ikan keli sambal nampak. Asam pedas habis dah. Lain habis dah. Tu. Lain semua habis. Kabu apa semua habis dah. Kat kok ni. Fik nak kena cepat sikit. Lagi gelap. Ni. Sebab bawah ni gelap kan. Tu. Lepas tu kat sini apa tengok ni. Ada kuih-kuih gitu. Tu. Buah hambra pun ada weh. Nah ni siap kopek tau. Tu. Tu siap buang kulit semua siap. Tu. Lepas tu kek ada. Tu tengok. Acar limau pun ada. Macam-macam ada weh tu. Laksa mi rebus. Tu. Duduk makan duduk meriah daripada tengok Fik main. Okey, kat sini kat abang ni ada roti john. Roti john RM5. Roti john cheese. Ayam daging bang? Ya, Ayam daging dah. Tu ayam daging dah. Lepas tu cendol santan sawit dah habis dah. Tu. Habis dah. Lepas tu roti john terabak pun ada tu. Nampak semua. Terabak dah semua dah. Kami ada air coklat. Ni depan ni ada air coklat aiskrim. Tu nampak. Tu. Mana aiskrim ah? Tu. Aiskrim dah cair dah ni. Dah cair duduk dalam ni lah. Cair duduk dalam ah. Yang penting manis, melty bang. Betul. Bina air apa? Tu. Lepas tu ada tu. Apa tu? Ada ayam keladi garam ada. keladi. Lepas tu cabaang, dragon fruit ada. Rabina ada. Banyak ni. Ni ada cok udang. Cok udang kira macam mana ni? Seketul RM1. Ni cok udang. Ni ada udang. Ni kat adik ni. Apa main ni? Air balang dengan air jeli ni. Okey guys, ni. Betul tengok tu. Bunga api. Lepas tu sebelah ni kita ada ampau raya, sampul raya. Dia ada isi ke tak ni? Tak ada isi kan? Oh Allah. Ingatkan ada isi dah. Ampau raya ni.
10 Kalau ada 50 keping tu banyak weh. RM10 weh. Banyak weh, murah. Oh ni. Murah ampau raya weh. Tu. Ada 40 Memang lebih design. 40 lebih design. Memang ampau raya je semua. Tu. Tu. Nasi tak ada? Tak ada. Habis dah ke apa? Ha? Tempat orang. Oh, tempat orang. Terus saja tumpang sat. Tumpang sat. Ni. Pokoknya dia buat ampau ni. Ampau raya. Tu. Okey guys, yang ni belah hujung sekali, belakang sekali. Ha ni ada ayam percik. Kat abang ni. Oh ni ayam percik isi dada sendiri kepok semua dah. Hari ni kita lelang agak 3 kita 10. 3.10. Oh ni. 3.10. Satu RM4 3.10 abang ni lelang lah tu. Nampak. Oh ni dia. Tu abang tengok ni, abang tengok bakar kan. Lelang happy hour. Tu. Happy hour. Oh tu. Hari Senin happy hour bang. Ha? Hari Senin Hari ni lah. Patut lelang hari Rabu bang, legit night. Dah. Ni. Ni dah kita lelang hari Senin. Tu hari Senin. Abang main ni. Abang ni duduk belakang sekali. Apa memang susah sikit nak nampak. Sebab apa hampa kena masuk kat tu. Apa kena berjalan masuk kat dalam ni. Dia macam Malay Blue lah. Malay Blue tu. Tu. Hampa boleh main jalan kat ni. Tapi kalau hampa rasa malas nak parking motor, hampa turun kat dalam tu. Oh tak boleh turun tu. Tak boleh turun. Tak jalan. Jalan kat belakang ni lah. Ni jalan kat belakang masjid ni hampa main. Hampa main kat belakang masjid ni, hampa boleh main jumpa abang ni. Sebab abang ni duduk belah belakang. Belakang masjid parking banyak. Belakang masjid parking banyak, hampa jalan kat belakang hampa main kat abang ni. Kadang-kadang ada parking depan tak tahu ingat tak nak parking. Ya betul. Belakang tu parking banyak. Parking banyak belakang dalam. Tu hampa boleh main kat abang ni. 3.10. Kau nak bagi harga berapa ni 3? Mana? Ambil lah yang tu. Ambil satu. Tak satu. Ambil lah tak kira apa nak buka lah. Oh nampak. Okey dah. Okey ya. Betul. 30. Ni kalau nak darah ni main ni bagi saja ni kalau. Ya, memang betul lah. Betul. Ni. Memang buat anak. Buat anak. Kena 3.10 lah. Ya. Kalau anak darah tadi bagi saja. Bagi saja. Ni abang main kat abang ni. Okey, sebelah ni ada mutabak lagi. Yang ni mutabak lagi kat balong ni. Tu. Ni mutabak ni. Ayam lagi mak lama? Ayam ada, daging ada. Ayam ada, daging ada. Ni. Mutabak. Sebelah dengan ayam percik tadi. Ni balong ni duk. Mutabak ayam awang. Mutabak ayam awang. Ayam awang. Ayah awang. Ni. Mutabak ayah awang ni apa boleh cari. Tu. Tu. Berapa lama abang mutabak bang? Banyak tahun dah. Banyak tahun lah. 7-8 tahun dah. 7-8 tahun dah tu. Duduk tang sini lah. Tang ni ke? Ni apa nak? Abang kena main cari tang ni. Ni. Okey kat sini kita tengok ada kuih raya. Ni kuih raya dia kan? Buat sendiri ke? Saya buat. Oh ni buat sendiri ni, adik dia buat sendiri. Lepas tu nasi tomato. Itu macam yang masuk merah. Orang nak ayam berhubung ke macam mana? Asin, asin. Memang buat asinnya. Betul. Ni. Lepas tu ada kuih pak RM2 tu. Semua buat sendiri je bang. Kuih ni orang tak. Orang tak lah. Ni apa boleh main kat adik ni. Adik ni pun duduk belah dalam kot. Apa kena jalan sikit lah masuk dalam ni kan. Support peniaga belah dalam ni. Okey dik. Okey sebelah ni tembikai ni RM9 sekilo. Ni tembikai. Tembikai murah dah hari ni. Lepas tu ada sampai duit raya pun ada dekat sini. Keronsang pun ada. Dodo pun ada. Ya, ni kat kok ni. Dodo lama tak jumpa. Orang dia dodo ni. RM15 lah tu, setengah kilo. Dodo lepas tu kuih ada ni. Agak-agak kering pun jarang-jarang nak jumpa ni. Agak-agak kering. Ni. Tak ada apa ni, apa boleh main cari. Ada apa belah luar tepi jalan ni. Ni. Senang hampa nampak balang-balang air ni. Depa lah kat sini. Lepas tu depan tu ada pot lok cing. Dengan apa tu abang tu jual, tapi tak pasti sebab dah habis dah. Abang tu pun kemas lah. Tu. Okey kat sini ada ayam gunting ni. Ayam gunting nampak. Tak banyak dah ayam gunting. Lepas tu air balang apa semua ni ada kat sini. Tu tengok. Air balang tahu bergedil. Tu. Okey, ni kita boleh tengok ayam gunting. Siap bungkus siap bang. Kita gunting siap-siap customer mai. Customer pilih saja nak yang mana. Senang weh. RM5 Ni ada, siap. RM10 ada, spicy original pun ada. Tu. Senang spicy tu. Dekat sini ayam gunting. Ya ni apa boleh main kat sini. Ini ayam gunting. Ni siap potong apa semua siap dah. Tu tengok. Mudah je. Mai. Ni kalau kata malas nak turun motor.
Ambil batu apa boleh? Kita hantar saja. Tu, hampa malas turun motor, hampa berhenti tepi tu. Hampa ambil lah tu. Lepas tu sebelah ni ada honeydew. Vanilla blue ice. Lepas tu ada coklat lava tu. Ni air balang. Banyak yang dah habis lah ni. Majoriti banyak dah habis. Tak fit sampai lewat. Tadi fit pergi dekat Alok Konsul dulu. Patah balik mai sini. Okey, kat sini ada kuih-kuih dik. Habis dik. Ni lah. Habis lah ni hambak. Oh, dah tak banyak lah. RM3 semua sini. RM3 lah semua. Tu. Okey guys, sini kita ada ayam bakar. Ni ayam bakar asam boy. Masuk ayam bakar asam boy tu je lah. Kuah padu. Dia ada asam boy ke apa? Dia potong-potong sebut asam boy. Dia punya kuah bang. Oh. Yang buat padu bang. Ya, kuah dia ada campur serbuk asam boy. Ni. Sekok berapa? Sekok 30, sebelah 15 ni hang tengok ni. Lepas tu hang nak nasi ayam pun ada ni. Tu. Lepas tu kuih-kuih raya pun ada sini. Tengok. Banyak weh. Ayam bakar asam boy. Tu tengok. Kuah padu. Nasi ayam bakar kuah padu. Ni semua ada ni. Tu. Okey. Kat sini kita ada teh bunga ni RM3, green tea RM4, teh ais RM4, limau asam boy RM3 tu. Belah-belah depan ni. Okey guys, sebelah sini ramai yang cuti. Bang, ramai cuti bang? Ramai cuti kat sana. Ni abang duduk sini apa? Jaga lalu lintas ke apa? Kami jaga ni. Ni nampak ni, abang ni Orang ada masjid, orang keluar masjid. Ya, lepas tu nampak orang ni. pergi bazar ni semua kami. ni jadi hampa jangan duduk belakang banyak ni, abang ni jaga ni. Nampak tak? Bukan dia seorang tu, ada lagi hujung sana. Betul. Depa berdua jaga lalu lintas. Ni kalau hampa rasa bermurah hati, nampak ni singgahlah bagi ayak. Beli ayak sebungkus, beli nasi habis hampa buka puasa, kan? Ni. Okey bang. Tu. Jadi abang ni akan jaga untuk orang nak masuk dalam masjid ni, untuk orang lalu lintas sebab apa? Dia ni corner lot. Ni corner lot kat sini. Memang betul-betul corner. Lepas tu kat sini ada nasi ayam bakar. Tinggal 3 bungkus lagi nasi ayam bakar habis dah. Habis dia. Tu. Lepas tu ada ni lopeh lepas tu jom taufu. Ni. Lepas tu sebelah ni ada adik ni jual ayam yogurt dengan ayam botol. Yang ni sebotol berapa dik? Botol 3.5. 3.5 yang besar ni. 3 botol RM10. Tu, 3 botol RM10. Lepas tu ayam yogurt ni RM2 je. Tu. Okey, kat sini Fit tengok ada ayam balang lagi. Lepas tu ada ayam tebu RM3, RM5. Kecil RM3, besar RM5 tu. Bang, besar habis Ayam bang. tebu. Besar habis, tinggal kecil lah. Ni pun ayam balang pun habis lah bang. Tu, RM3.10 ayam balang. Tu. Satu RM4, RM3.10 ni. Boleh main cari kat abang ni. Kalau ceroy mai abang kita ganti balik besok. Tu dia abang ni abang cerai ganti balik ni. Apa ingat muka abang ni kan ni. Apa main percaya kat abang ni. Dekat betul-betul pintu masuk masjid bang. Ayam tu pun kita mesin sini bang. Kita tak nak mesin simpan kat rumah besok jual tak nak. Mesin fresh ni lah. Ni. Jadi hampa jangan risau ayam tebu ni garanti mana. Tak pahit. Sebab apa mesin kat sini? Kalau muka tak mana kan abang kita ganti balik besok. Ya. Lalu ni depa tak banyak cari masam, depa nak apait. Apait tu kita kena PM tepi. Kita PM tepi. Tahu awak. Okey, tak ada masalah. Ni. Okey, sebelah ni ni. Sebelah ni pun cuti lagi. Lakso, mi goreng pun semua cuti. Bubur lambuk cuti, biusuk semua cuti. Ni. Ramai cuti lah weh. Minggu akhir depa cuti lah. Minggu akhir ni orang nak balik kampung. Kan? Okey, kat sini kita tengok ada takoyaki jalanan Semanggi ni. Dia tengok meleleh tu. Adik ni duduk buat kat belakang, nampak. Okey guys, kat sini ada ni curus. Order dia hilang. Lepas tu depan ni kita ada air ni. Air nak habis ni. Abang ni tengah buat konten kot. Ni. Air dah nak habis. Keluarga Malaysia tu. Air balang special. Habis bang, ni tinggal bang. Ini yang tinggal. Tiga ni. Satu Lelong 3.10 petang-petang ni lelong. 3.10. Ni. Petang-petang ni kita lelong 3.10 abang ni. Yang besar 2.10. Yang besar 2.10. Ni apa boleh mai. Kat abang ni 3.10. Tu. Abina leci apa semua dah ni. Tu. Dodol pun dah, dodol. Okey guys, kat sini kita ada
Yung tofu. Ni yung tofu. Yung tofu adik ni. Ni. Okey, yang ni siap dah bungkus siap dah. RM6. Oh, dia lari. Dia lari. Loh. Aduh, dia pun lari. Okey, ni tofu lepas tu ni apa tengok ni. Ada macam-macam ni. Ni. Ni sampai pukul berapa buat? Pukul 7 lah. Tu nampak. Tu sotong ada apa semua ada tu. Ni dia tofu. Kau ni. Kau jual dia tofu saja. Yang buku tu RM6 lah. 6 dengan 10. Ni apa boleh main cari dia tofu. Apa bagilah ayak bungkui jaga jalan. Tak. Ni. Apa bagilah ayak sebungkui kat dia jaga jalan letih tu. Ni. Tu bila weh buka ni. Lepas tu kat sini ada ayam gunting pun habis, ayam gunting pun habis. Lepas tu teh pun habis, banyak habis. Teh pun habis. Habis ni tinggal. Tapi tinggal lagi 5. Dia ni 5 bungkus lagi tu. Teh air kompor sedap pure. Ni. Adik ni. Banyak dah habis dah. Lepas tu belah-belah sini pun banyak dah tutup semua. Ni. Kok ni pun habis dah. Tu. Kok jual apa kok? Dia nasi goreng. Jual nasi goreng. Ni. Dengan kes. Habis dah. Tukang tu buat audit lah tu. Tengok untung rugi. Tengok untung rugi. Tu. Siapa? Ni bang, saya bagi burger croissant. Oh, burger. Nak bagi tadi semua yang dah ada customer punya. Oh, ya kan. Bagi baik kelas bang. Okey, terima kasih. Jauh abang ni jogging weh. Main tak burger tu. Okey bang, Okey, terima kasih. Ni. Jauh weh abang ni jogging. Minggu jangan makan, boleh lagi. Lambat lagi. Tak tahu lagi singgah tak mana. Okey. Okey. Okey guys, itu saja video Fik untuk ni lah untuk hari ni, untuk kali ni kan. Fik pun nak gerak balik lah sebab apa jam pun dah pukul 7 apa semua. Weh, ujung-ujung lagi murah weh. Air 3 bungkus RM2 bawa beli. 3 bungkus RM2. Macam budak-budak tu betul-betul nak pelapar. Nak habis lah. Sebab yalah bawa balik pun bazir kan. Lepas lelong 3 bungkus RM2. Paling murah. Air paling murah setakat ni. Yang Fik pernah review 3 bungkus. Mana tu 3 bungkus ni? Tu 3 bungkus RM2. Ni je. Ni 3 bungkus RM2 tu. Tengok. Okey, itu saja guys. Kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi mana boleh? Bi tak puasa. Mana dia masuk video Bi tak puasa. Okey, sekelat.